Tahukah anda, dalam masa kurang 30 minit, sebuah bandar boleh lenyap tanpa jejak. Pagi 26 Disember 2004, ramai sedang bercuti dan berehat di pantai Aceh. Tiba-tiba, bumi bergegar kuat. Gempa bawah laut, magnitud lebih 9, melanda tanpa amaran. Beberapa minit kemudian, sesuatu yang pelik berlaku. Air laut mula surut jauh ke tengah. Ramai tidak tahu itu tanda bahaya. Mereka berjalan ke arah laut untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa amaran, dinding air setinggi bangunan muncul di ufuk. Dalam beberapa saat, ombak gergasi menghentam daratan, menyapu rumah, kenderaan dan manusia tanpa belas. Jeritan, kekeliruan dan panik, semuanya berlaku dalam masa yang terlalu singkat untuk melarikan diri. Dalam tragedi ini, lebih 230,000 nyawa terkorban dan Aceh menjadi kawasan paling teruk terjejas. Ada tempat yang hilang hampir seluruh penduduknya dalam satu hari. Sejak itu, dunia mula membina sistem amaran tsunami supaya tragedi seperti ini tidak berulang tanpa persediaan. Tsunami tidak memberi masa. Kadang hanya beberapa minit menentukan hidup atau mati. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.